Bayangkan anda sedang berjalan di kampung sunyi, tiba-tiba terdengar bunyi radio tua dari rumah kosong yang dah lama ditinggalkan. Seram kan? Inilah kisah Faris yang setiap malam pada jam 2.43 pagi terdengar suara wanita memanggil namanya dari rumah usang hujung kampung. Podcast ini akan bawa anda menyelami misteri suara misteri, teknik rakaman audio serta bagaimana memori kolektif boleh mencipta fenomena luar biasa. Mungkin anda terfikir adakah suara itu hanya halusinasi atau betul-betul wujud. Kita akan bincangkan dua istilah penting. Frekuensi gelombang radio dan resonansi akustik. Bayangkan. Bunyi radio macam gelombang air yang bergerak dan suara misteri itu macam bayang-bayang yang menumpang di belakang. Dalam 3 bab utama episod ini, kita akan mulakan dengan latar belakang misteri, kemudian meneliti bukti rakaman dan akhirnya cuba merungkai rahsia suara kedua yang menghantui Faris dan mungkin juga anda. Rumah kosong di hujung kampung bukan sekadar bangunan terbiar, ia sarang kepada pelbagai cerita dan legenda. Kenapa rumah itu ditinggalkan? Ada apa yang masih hidup di situ? Suara radio lama yang muncul setiap malam tepat jam 2.43 pagi seolah-olah adalah trigger point dalam istilah psikologi paranormal. Persoalannya, adakah ini satu gangguan elektromagnetik atau sesuatu yang lebih gelap? Let me tell you a story dulu. Arwah Pak Din kata, rumah itu pernah jadi tempat persinggahan semangat yang sering datang mencari teman lama. Faris sendiri merasa seolah-olah ditarik oleh panggilan itu. Now, you might be thinking, kalau suara hanya dalam kepala Faris, kenapa boleh dirakam? Inilah yang kita panggil audible anomaly dan psychophonic imprint, suara luar biasa yang tertinggal dalam gelombang audio. Konflik utama, adakah rumah itu benar-benar menjadi pelantar kepada sesuatu yang tak dapat dijelaskan atau sekadar ilusi yang lahir dari ketakutan dan nostalgia? Ketika Faris merakam suara misteri menggunakan telefon, dia mengharapkan jawapan, tetapi yang ditemui jauh lebih menyeramkan suara tambahan berbisik di belakangnya. Rakaman audio merupakan teknik penting dalam penyiasatan paranormal seperti Electronic Voice Phenomena EVP dan Noise Filtering. Bayangkan, EVP macam mencari jarum dalam timbunan jerami bunyi, manakala Noise Filtering seperti menyaring air teh daripada daun yang terampai. Selepas mendengar semula rakaman, Faris terkejut dengan bisikan, "Aku dah lama tunggu kau balik." Suara ini bukan suara wanita tadi, tetapi sesuatu yang lebih tua dan dalam. Adakah suara kedua itu sekadar artifak digital ataupun benar-benar makhluk yang mencipta interference dalam rakaman? Konflik rakaman antara bukti yang jelas dan persepsi yang kabur. Kadang-kadang teknologi pun gagal untuk menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Setiap malam, suara wanita memanggil nama Faris perlahan-lahan. Siapa sebenarnya wanita ini? Adakah dia dari dunia nyata ataupun sesuatu yang lain? Dalam dunia paranormal, istilah residual haunting dan intelligent haunting sering digunakan. Residual haunting macam bayangan yang berulang tanpa tujuan, manakala intelligent haunting seperti makhluk yang sengaja berinteraksi dengan kita. Let me tell you a story. Jiran Faris pernah dengar suara yang sama, tetapi ketika mereka cuba mendekati rumah, suara itu hilang serta-merta, seolah-olah tahu ada orang datang. Now, you might be thinking, apa yang wanita tu mahukan dari Faris? Mungkin ada kaitan dengan sejarah keluarga atau rahsia lama yang belum terungkai. Konflik di sini jelas. Suara itu bukan sekadar panggilan, tapi satu bentuk komunikasi yang ingin menghubungkan masa lampau dengan masa sekarang. Apakah pesan sebenar di sebalik suara wanita tersebut? Bisikan kedua yang didengar Faris, "Aku dah lama tunggu kau balik," mengubah suasana misteri menjadi ancaman peribadi. Siapa yang menunggu dan kenapa Faris yang dipilih? Dalam dunia kerohanian, istilah spirit attachment dan ancestral echo sering dibincangkan. Spirit attachment macam bayang-bayang yang sentiasa mengekori seseorang, sementara ancestral echo ialah gema sejarah keluarga yang muncul semula. Let me tell you a story. Ada orang kampung pernah mendakwa terdengar suara memanggil nama mereka juga, tetapi hanya Faris yang berani merakam dan mendengar semula. Now you might be thinking, adakah bisikan itu suatu amaran atau hanya permainan minda? Kadang-kadang suara yang tak nampak datang dari sumber yang kita tak faham, tetapi tetap memberi kesan mendalam. Konflik dan resolusi di sini. Faris terpaksa memilih sama ada ingin terus berhadapan dengan misteri
atau melupakan rumah kosong itu selama-lamanya. Jadi, apa yang kita boleh pelajari daripada kisah Faris dan rumah berhantu ini? Pertama, keberanian untuk menyelidik misteri tak harus dipandang ringan. Kedua, teknologi seperti rakaman audio boleh jadi alat bukti, tetapi belum tentu dapat menjelaskan segalanya. Ketiga, suara misteri boleh membawa mesej tersirat antara dunia nyata dan dunia gaib. Sebagai langkah konkret, jika anda pernah mengalami situasi serupa, catat dan rakam pengalaman anda gunakan teknik EVP dan noise filtering dan jangan takut untuk berkongsi cerita. Now you might be thinking, adakah saya berani menghadapi misteri seperti Faris? Mungkin episod seterusnya akan membawa anda lebih dekat dengan rahsia sebenar suara wanita itu. Saya akan kupas teknik rakaman paranormal serta cara mengenal pasti suara residual dan intelligent haunting. Jangan lupa untuk subscribe dan kongsikan podcast ini jika anda suka cerita misteri. Siapa tahu satu malam nanti anda sendiri akan terdengar suara misteri dari rumah kosong di hujung kampung. Sampai jumpa di episod berikutnya.